Hai guys, okay, ini saya nak tunjuk kat korang cara untuk print atau photostat 4-in-1. Mari sini saya tunjuk. Benda pertama sekali, kita masuk basic ni dekat bahagian copy. Kalau kata korang nak duduk bahagian lain, korang tekan copy dulu. Okay, masuk bahagian copy, ambil basic and then pergi ke duplex dash combine. Then kita pergi ke 4-in-1. Ni 4-in-1 dia ada naik macam menu macam ni. Korang boleh pilih lah, either korang nak 4-in-1 ataupun 8-in-1 lah. Betul, ini pilihan dia. Ini dia horizontal ataupun vertical. Vertical tu macam 1, 2, 3, 4. Kalau yang ni 1, 2, 3, 4. So pilih lah yang mana kau nak pakai kan. So kita ambil horizontal dulu. And then kita tekan OK. Zoom. Okay, zoom kita biar, sebab first video kita buat tu 100% dia akan jadi kecil. So kita ikut yang ditetapkan dalam mesin. Macam ni dia dah 50%. And then kita pilih paper, ambil A4. Okay, satu lagi guys, yang dekat duplex ni, kat sini original jangan kacau, combine saja yang korang ambil. Macam ni. Okay, and then paper dah pilih tray. And then colour ikutlah atas kesesuaian korang nak colour ataupun black and white. Macam ni kita ambil black and white, tekan OK. And then kita masukkan kertas di bahagian glass. Macam saya cakap video sebelum ini, kalau korang nak masuk bahagian video pun boleh juga, tapi ikut banyak mana yang korang ada lah. Macam korang nak buat buku latihan ke apa, make sure ada 4 keping. Nak buat 4-in-1 tu, make sure ada 4. Macam tu lah. Okay, semua dah set up. Kita just tekan start. Kalau kata ada kertas lain, tukar-tukar lah kertas kan, dan nak buat 4-in-1. Macam ni kita dah pakai satu kertas, so kita just sambung lagi. Kita tekan start sekali lagi. Tu nampak number of original dia dah berubah kan. So kita make sure dia jadi 4. 3, ada satu lagi 4. Okay, and then kita tekan finish. And then tekan start sekali lagi. Okay, korang nampak tak? Jadi tak? 1, 2, 3, 4 4-in-1. Cameraman tunjuk lagi. Okay, cameraman. Ni nampak, kita ambil setting yang horizontal tu kan. Ni macam ni lah dia jadi 1, 2, 3, 4. Kalau kita ambil vertical tadi, dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Macam tu lah. Okay guys, itu saja daripada saya, Khalifah Kopier, mencetak tanpa batasan.